Saya Junaini binti Suluk guna extend ni baru start 12 bulan 10 tu saya dah habis minum 2 kotak dah. Jadi hak saya kencing manis biasa tu 18 ke 16 15 tu turun hari Ahad baru ni 9.4. Lepas tu darah tinggi daripada 160 157 tu turun 122. Jadi saya minum apa ni extend atau tungkat ali 3 jenis ni apa ubi jaga makan deh. Itu jadi banyak lagi lah yang kat ni tak ingat mana benda dalam dia ni, tapi saya yakin semua gunakan apa extend ni sebab bila saya minum dia, lepas je saya minum tu agak-agak 2 jam lepas tu mesti saya nak pergi membuang. Kalau tidak saya kena makan hijau lah, pisang lah, kita darah tinggi kat orang kencing manis, naik lagi lah darah tinggi kencing manis saya. Jadi bila saya guna ke apa ni extend ni, tidur pun lenyap. Lepas tu sakit peha tu pun bertenaga. Lepas tu saya demam baru ni, baru guna 10 hari. Lepas tu demam, bila demam tak selera makan kan. Saya pun minum kopi ni dengan biskut lah, dengan makan susu. Jadi maknanya kita bertenaga walaupun kita tak makan nasi. Jadi jangan harap kepada orang lain. Saya pun dah berusia 72 tahun dah ni. Orang gemar ni. Saya harap member lain yang nak mencuba tu minumlah. Terutama sekali kalau hak jenis sakit pinggang macam saya, ataupun ni orang sakit lutut. Sebab saya tak sakit lutut, saya sakit pinggang. Tapi alhamdulillah bertenaga. Kalau tidak nampak tangga tinggi macam nak naik dekat apa sini panggil apa sini? Center. Center ni bisinta. Kalau nampak tangga tinggi memang bisinta nak naik sebab sakit. Tak ada masalah. Hari ni alhamdulillah mana boleh naik. Boleh lagu orang muda. Terbaik kopi extend. Okey, Terima kasih kepada extend. Okey.